Jangan ingat kalau badan kurus, anda terselamat daripada strok. Salah besar. Malah, ada lelaki sasar di gimnasium mati mengejut semasa sedang membina otot perut. Dan inilah puncanya. Kolesterol jahat atau LDL tidak pernah memilih rupa paras atau bentuk badan. Ia bertindak seperti kelodak di dalam saluran darah. Tidak kira sekurus mana pun anda, ia sedang senyap-senyap menukar arteri anda menjadi jalan mati. Apabila bacaannya melebihi 130, risiko serangan jantung sebenarnya sudah mula mengintai anda. Cepat tengok cermin. Jika cuping telinga anda mempunyai garisan lipatan yang dalam atau terdapat bintik-bintik kuning di sekitar kelopak mata, itu tandanya kolesterol dalam badan sudah melimpah ruah. Ditambah pula dengan rasa tegang di leher dan kepala terasa berat, cepat pergi ke hospital. Cuaca yang semakin sejuk adalah waktu kemuncak bagi masalah kardiovaskular. Hantarkan video ini kepada rakan-rakan anda yang nampak kurus kering. Ini benar-benar boleh menyelamatkan nyawa mereka. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.